dalam channel saya Zaz Kita Channel. Okey, Assalamualaikum. Dua kali lah bagi salam. Tak minta lah dapat kerja. You boleh kerja sini lah. Sini I mau yang aktif-aktif saja lah. Zan, lari. Apa pasal? Ada yang fikir nak datang. Kau bukan ada IC kau kena cekuk kan? Yalah. Okey, aku lagi. Weh Sheila, engkau ni nak apa sebenarnya? Aku dah buat salah ke dengan kau? Tak cukup ke kau dah rampas kawan kita tu? Wajah tenang kurung sekolah henti. Satu punchline ramai yang terjekik. Fighting kuat, we are on the beat. Setiap gerak tak ada siapa boleh terbeat. Berkelakar tapi tepat kena. Harsan I-Team Kita Channel. Kita Channel. Tersebutlah kisah seorang wanita. Sudahlah, payahlah. Hai, Assalamualaikum semua. Balik lagi dalam channel saya Zaz Kita Channel. Okey, Assalamualaikum. Dua kali lah bagi salam. Biasalah nak farming pahala. Pahala farming biasalah. Okey, saya nak minta maaf dulu. Apa-apa hal, ini ialah video yang saya keluarkan selepas saya buat hal sebelum ni, post video konten yang sangat-sangat pendek, yang iklan YouTube pun tak tahu nak select kat mana. Baru sangat buka habis dah. Saya minta maaf banyak ya. Saya akui kesilapan saya dan insyaAllah saya akan perbaiki dalam video saya yang akan datang lah. Okey, jadi hari ni kita tak ada nak cerita banyak. Saya lebih kepada nak share pengalaman saya waktu saya belum mempunyai IC, kad pengenalan. Kalau dekat Malaysia kita panggil dia kad pengenalan, kalau dekat Indonesia kita panggil KTP. Kad TP. Tak tahu apa maksud KTP. Tapi hari ni saya nak cerita sikit, tak banyak pun, ada 3 kisah je. Jadi kita terus je lah, lompat ke kisah yang pertama. Jadi kisah yang pertama ialah kisah di mana saya pergi minta kerja. Cerita dia tak panjang mana pun, biasa-biasa je. Waktu tu saya berumur, saya tak ingat saya umur berapa. Waktu saya umur 20 kot, 20 tahun. Mungkin 19 tahun, 20 tahun macam tu lah. Saya pergi cari kerja. Dan ketika itu, ceritanya macam ni kak. Akak-akak, abang-abang, adik-adik semua tengok atas. Tengok atas, Zaz Kita Channel. Tak ada, tengok atas. Cerita dia macam gini kak. Tengok atas. Panas tengok bawah. Tak minta lah dapat kerja. Ada kena kasut. Dekat basement jual kasut. Boleh lah, try. Tak try tak tahu. Ayah, banyak untung jual dekat basement saja. Kaya. Alamak. Chinese ke bukan ke? Nak kena bagi salam ke tak ni? Halo bos. Apa mau? Bos, minta maaf ganggu. Ada kerja kosong kat sini? Mau minta kerja? Bukan apa, sebab tadi baru sangat saya kacau kawan saya. Lepas tu kawan saya tu cakap, kau tak ada kerja Kau tak ada kerja Saya pun pelik juga, macam mana dia boleh teka saya tengah tak ada kerja. Nanti ingat nak cari kerja kosong. Ada kerja kosong sini bos? You mau kerja sini You boleh kerja sini Sini I mau yang aktif-aktif saja You I tengok you punya barang banyak besar lah. You boleh bergerak sana sini ke? Boleh, saya boleh je aktif-aktif. Saya ni badan je besar, bukan lumpur. Okey lah. Lai. You punya IC mau tengok. Pasal IC, okey macam ni. Bos, saya IC belum ada lagi. Sebab saya ada masalah sikit dengan saya punya IC. Tapi saya ada bawa dokumen dengan resip permohonan IC saya. Kejap. Lu tak ada IC Ya. I ingat you tak ada rupa saja You IC pun tak ada Tapi saya ada resip permohonan saya yang Sudah. You pergi sana You jangan datang sini lagi I mau pekerja Malaysia saja You bukan orang Malaysia You orang Bangla ke apa tak tahu. You pergi sana Jangan datang sini Tak apa. Banyak susah. Buat orang susah saja. Apalah nasib aku ni. Naknya ya Allah cari kerja tak ada IC. Muka aku ni tak cukup Johor ke?
Mana lagi aku nak cari kerja ni, ya Allah. Halau-halau aku macam tu. Aku ni tak ada IC je, bukan tak ada perasaan. Memang dah nasib kot. Selagi kita hidup, selagi tu rezeki untuk kita tu akan ada. Macam tu lah Kak cerita dia. Jadi waktu tu agak sedih lah bagi saya kan, sebab saya rasa macam dihalau-halau macam tu. Dan ketika itu kedai tu adalah 2-3 orang yang tengah mencari kasut dekat situ. Tapi saya tak salahkan puan aunty tu. Biasalah, aunty tu punya kedai, suka hati dia lah, dia nak ambil siapa pun bekerja. Dan saya anggap waktu tu tak ada rezeki saya. Cuma masa tu memang penat sebab saya mencari kerja masa tu nak dekat lebih 5 kedai dalam satu hari. Dan waktu tu saya tak ada pengangkutan, saya pergi ke mana-mana naik bas tingtong. Kakak, abang-abang tahu tak yang bas tingtong yang kalau kita duduk dekat sini, kita tunggu bas, ada bas datang, kita nak pergi bandar, kita rasa nak turun kat bandar, kita tekan loceng. Tu, saya naik bas tu, pergi ke bandar waktu tu. Jadi agak memenatkan lah, dalam sehari tu saya kena berjalan, pergi ke kedai ni kena halau, pergi kedai ni kena halau, pergi kedai sana kena halau. Tak ada yang kena usah. Kena halau aja. Sedih betul lah waktu tu lah. Tapi Alhamdulillah sekarang dah okey lah. Saya dah ada kerja sendiri dan Alhamdulillah everything went well. Tak ada masalah pun. Okey, jom kita pergi ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni macam ni Kak. Okey, akak-akak, abang-abang, adik-adik semua. Kenapa? Gayat ke? Saya nak nampak angle kecil lah. Akak-akak, abang-abang duduk atas kejap ya. Okey, kisah yang kedua ni pula. Kisah tentang bagaimana saya diraj oleh MPK, Majlis Pembandaran Keluang, ketika saya bekerja sebagai kitchen helper di sebuah kedai makan di Keluang Johor. Jadi aduh sakit pula tengkuk. Jadi untuk kisah kedua ni, jom kita tengok bersama-sama apakah kejadiannya. Let's go. Yalah. Hanya adik dalam hati, Abe Alif. Apa? Abe Alif tu suami Kak Bella. Yang mantap tu. Abe janji betul. Weh, Zan. Zan, lari. Apa pasal? Ada yang fikir nak datang. Kau bukan ada IC, kau kena cekuk kan? Ada yang fikir. Lari. Cepat. Lari. Kau kena lari. Jalan tak boleh jalan. Penatlah lari. Yalah. Okey, aku lari. Ya Allah. Ya Allah, penatnya ya Allah jadi pelarian kat bumi sendiri. Aku ni bila last lari? Tu, masa aku dah jam 3 tu, itu pun main galah panjang. Lari pun bukan sebab galah panjang mana pun. Sebab mak aku kerja. Dah maghrib tak balik-balik. Sibuk asyik main galah panjang. Dah pasal tak jadi atlet juga. Masuk EI team juga. Tu pun tak konsisten buat video. Tak apa-apa entah. Wah, sampai bila agaknya kena lari macam ni? Penatnya. Ya Allah, kalaulah ada sekelumit dendam dalam hati aku yang tertinggal, gagalkan dendam tu ya Allah. Kuburkan dendam tu ya Allah. Luaskan hati aku, luaskan dada aku untuk terima semua ni. Mudahkan jalan aku ya Allah. Macam mana? Itulah kisah kedua. Minta maaf sebab kisah tu agak sedih sikit lah bagi saya. Sebab dia betul-betul mana dia pergi bola ni? Sebab bagi saya kisah tu agak main perasaan sikit ketika itulah.
Jadi kalau kakak, babang semua tanya saya punya perasaan ketika itu, saya rasa macam mana kita rasa macam saya tak belong di situ. Saya rasa macam saya lahir di sini, cuma saya kekurangan daripada segi dokumen saya, surat beranak saya. Tapi itulah, saya kena hidup macam mana orang yang kita faham kan Malaysia ni macam mana. Jadi itulah, saya ada rasa sedikit terkilan ketika itu. Rasa macam pelarian. Itu je. Tapi saya okey. Saya okey. Akak-akak semua jangan risau, abang-abang semua jangan risau. Jadi kita teruskan ke kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni saya nak cakap hati-hati, sebab yang ni lebih sedih daripada apa yang akak-akak tengok tadi. Sebelum akak-akak tengok kisah ketiga, akak-akak tengoklah saya shoot bola ni. Let's go. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara, Ankara. Ini bukanlah poin dia sebenarnya. Saya saja nak panjangkan video. Okey, jom kita tengok kisah ketiga pula. Let's go. Weh Sheila, kau kenapa? Kau ni nak apa sebenarnya? Aku dah buat salah ke dengan kau? Tak cukup ke kau dah rampas kawan kita tu? Kau nak apa lagi? Bukannya niat aku nak rampas kawan kau tu. Kan kita sama-sama kawan. Diamlah. Aku bencilah dengan kau bercakap. Anak haram memang macam ni perangai dia. Ha? Kau dah kena buang dengan mak bapak engkau. Lepas tu kau nak rampas kawan orang lain pula. Macam ni lah kot perangai anak pungut. Memang kau nak haram. Pasal kau terkejut? Dah memang kau nak haram kan? Mak ayah kau tak ada kan? Kau dah kena buang dengan mak bapak engkau. Lepas tu kau nak rampas kawan orang lain pula. Macam ni lah kot perangai anak pungut. Memang kau nak haram. Pasal kau terkejut? Dah memang kau nak haram kan? Mak ayah kau tak ada kan? Sebuah istana yang tidaklah seberapa besar, namun tidak juga sebegitu sempit. Mari, biar aku perincikan lagi. Ianya seakan sebuah medan. Ya, medan yang terkadangnya boleh jadi medan perang. Terkadangnya riang. Tapi yang aku betul-betul pasti selalunya tenang. Sebuah rumah yang pada awalnya cukup asing, kini menjadi sebuah rumah tak terbayang kalau aku terpaksa kehilangannya. Awalnya sekadar menumpang kasih, kini menjadi sebuah cinta yang tak terbayang dalamnya, yang tak tertanggung beratnya. Aneh, cukup aneh. Bahkan pemilik darah yang mengalir laju di celahan urat dan belikatku ini belum tentu disayang sebagaimana mereka yang kamu semua sedang lihat ini. Kenalkan, inilah dia keluarga kecil aku. Tanpa utusan Tuhan yang dua ini, entah, mungkin aku tak dapat ucapkan kata Mak, Ayah seperti anak yang lain. Mungkin juga aku tak berpeluang langsung merasai punya sebuah keluarga yang lengkap. Yang aku aminkan cuma satu, agar isi dari rumah ini takkan ke mana-mana. Kalaupun bakal pergi, biarlah perginya cuma ke syurga. Sebab
pada fahaman aku, tiada tempat yang selayaknya menerima mereka selain syurga. Tapi Tuhan, bolehkah aku minta satu perkara? Buat masa kini, biarlah mereka tetap di sini, sentiasa dalam tatapan dan pelukan. Bolehkah pinjamkan mereka pada aku selama-lamanya? Kalau perlu pun kau ambil, tolongkan semula mereka kembali pada aku, ya Allah. Pulangkan mereka kembali jika aku berjaya ke sana nanti. Jadi itu adalah cerita ketiga saya, dan itu ketika saya darjah 6 masa tu. Saya dah tak tahu dah kat mana kanak-kanak perempuan tersebut. Apa yang saya tahu, kalau lah kanak-kanak perempuan tu ataupun kawan saya dalam tu yang sedang menonton video ni, anda tahu anda siapa. Saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab menjadi salah satu memori dalam hidup saya. Dalam ramai-ramai kawan saya, dia yang saya paling ingat. Sebabkan benda tu lah. Tapi saya dah maafkan dah. Daripada dulu lagi saya tak ada simpan dendam pun dekat dia. Dan saya pun tak tahu dia kat mana sekarang. So kalau awak menonton ni, saya doakan awak dalam keadaan sejahtera. Awak dalam, orang kata, keadaan yang sihat. Kalau awak dah berkeluarga sekarang, saya doakan keluarga awak harmoni sentiasa. Jaga diri baik-baik. Kalau ada rezeki kita jumpa lah lepak-lepak. Waktu-waktu dulu, orang kata dulu lah. Jadi itu saja daripada saya untuk video kali ni. Minta maaf kalau ada kekurangan. Apa yang kurang semua daripada saya, yang mana lebih semua daripada Allah SWT. Jadi kita end kat sini. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye bye semua. Zuk Zas Kita Channel.